dengan Mazu di sini. Hari ini kita akan bermain game Roadside Shawarma di Roblox. Okey, game ni pasal kita menjadi penjual shawarma di tepi jalan macam itulah. Sebelum itu korang boleh like dan subscribe channel aku ni, dan jom kita langsung main saja. Kita ke sini. Jom kita main. Suara apa ni? Okay, teleport. Waiting for players. Okay. Hari pertama, malam pertama. Also, before your shift starts, Apa I cakap must inform you with some Ada telefon. rules, I would say. They're quite Peraturan. flexible, so I'll tell you what changed every day. And today, a strange person might come this night. Strange All person you might need to come do this is night. give him the collar, that's all. Oh, okay. Otherwise, you will be fired, I would say. Okay. Because of the troubles with electricity. So the lights will go down time to time. To enable it back, interact with the fuse box at the backyard. Okay, that's all for today. Good luck and have a great night. Bye bye. Bye bye. Okay, dia kata kalau macam ada orang pelik, kita bagi dia kola je. Dan kalau elektrik mati, kita pergi kat belakang, lepas tu hidupkan balik. Okay, di sini apa ni? Dia pakai baju ketat ni. Siapa ni? Dia nak shawarma chicken. Jom kita buat shawarma chicken. Kita ambil labas dia punya roti, letak chicken. Letak sini, wrap. Dah jadi shawarma chicken. Boleh baling ni. Weh, tak bayar lagi woi. Woi, tak bayar. Woi. Bankrupt aku kalau dia tak bayar. Tak apalah. Seorang je. Oh, yang ni banyak ni. Kau kena bayar ni. Jom, kita ambil cola. Dia nak cola. Nah. Shawarma chicken lettuce 2. Okey. Kita buat dulu. Okey, shawarma chicken lettuce 1 sudah dibuat. Nah, baling. Okey, kita buat yang lagi satu pula. Kat sini letak ayam, letak lettuce, wrap, bungkus dan buang. Bagi dia, jangan buang. Dia curi lagi. Tak apalah. Mungkin kita baik sangat kot sampai free. Kita bagi semua free, tak bayar. Tingginya awak. Awak ni orang luar. Tak apalah, jangan tanya-tanya. Chicken lettuce 2 dengan chicken 1. Okey. Letak labas, letak ayam, letak lettuce. Lepas tu bungkus, baling. Lepas tu buat lagi. Balik. Tak sini juga. Balik. Ning. Jual shawarma. Siapa nak beli? Free shawarma. Alamak, lampu tutup lah. Jom kita enablekan dia. Buka balik. Missing, ada orang hilang. Nanti kita tengok lah. Sabar sekejap. Fix light dulu. Kan terang. Please set. Okay. Ada orang main loceng lah. Ada loceng. Tak apa. Okay, hello. Ni nak buat si cola 2. Ada monster siapa tu? Monster tu mungkin dia pun nak shawarma. Kesian dia pun nak shawarma. Mungkin dia nak free shawarma juga kan. Tapi kita masa tu tak ada, jadi dia pun malu kan. Dia balik lah. Dia ingatkan kita dah kedai tutup kan. Padahal kita buka lagi. Monster. Itulah tak tekan ring ni. Mana pelanggan selanjutnya? Kamu bukan macam tadi. Kamu bukan yang tadi ke? Beli lagi
Okey, nah blok sekolah 1, chicken lettuce 3. Bye bye. Kita alamak. Lampu kedap-kedip. Nah, ini orang gila ni. Bagi cepat, cepat. Dah balik. Thank you. Okay, so sabar. Ini bos dia ke manager? Bukan. Kenapa kita kena bagai? Tak apalah. Kita kena ikut peraturan yang sudah dijelaskan. Okay, dia nak blok sekolah 1 dengan chicken lettuce 3. Banyak orang suka chicken lettuce. Kita bagi cola dulu. Okay, kenapa kita balik ke belakang ni? Ada magnetik ke ni? So bagi balik ni. Okay dah. Jom kita buat shawarma lagi. Okey. Kita tengok kat belakang ni. Kita tengok dari kejauhan. Okey, ada pelanggan. Dan nak chicken lettuce lagi. Jom kita buat tambah ayam, tambah sayur. Sedapnya. Macam nak makan shawarma pula. Nah, shawarma anda. Ning. Bila nak tutup kedai ni? Ning. Nah, dah tutup kedai dah. Malam kedua. Okey, apa ni? 1801. Dah buka. Hello? Hey, it's nice to see you alive. You didn't quit. Okey, dia kata nanti mungkin ada ni kan, customer kita ada macam adik-beradik dia, nanti dia punya pesanan pun sama. Tapi kita kena ingat lah, adik-beradik punya nanti dia tak tunjukkan dalam ni. Dan lagi satu, kalau lampu dia kedip-kedip, kita kena pergi luar. Nanti kita kena tangkap. Jom kita buat dia punya pesanan. Jadi kita kena ingat lah apa yang orang dia pesan. Chicken lettuce 2 dengan blok sekolah. Okay, ingat ya guys, yang macam warna-warni ni, dia nak 2 chicken lettuce dengan blok sekolah. Okay. Terus ada tomato. Ya. Dah boleh jadi pemain basketball dah ni. Iya, balik. Ning. Semoga aku ingatlah apa pesanan orang tu. Apa kamu dah? Blok sekolah, chicken tomato 2 dengan chicken. Okey, blok sekolah 1, tomato 2, chicken 1. Okey. Chicken tomato nak 2.
Okey, kita sudah ingat. Okey, yang pakai macam cermin mata tu dia blok sekolah. Tolong mati. Jangan please. Menyeramkan. Okey, lampu sudah kembali. Missing. Have you seen her? Besar. Okey, dunia ni masih ada kat sini. Alamak, siapa tu? Orang gila tu ni. Oi. Ada orang hilang ke? Oi. Okey. Kalau saya jumpa dia, saya akan call dia. Okey. Lampu tu hilang pula. Lampu tu tak tutup ke? Tak tutup. Okey, ada bacon. Blok sekolah 2. Chicken lettuce 2. Itu tutup sendiri. No. Chicken lettuce 2. Weh, aku rasa kan luka. Aku takut sebenarnya. Jom kita rap. Lepas tu bagi kat dia cepat-cepat. Semoga lampu ni tak kedip-kedip lah. Dia lagi. Dia bukan. Ni orang lain ni. Dia nak apa? Dia nak blok sekolah. Shawarma chicken 2 dengan chicken tomato. Okey. Shawarma chicken. Dengan chicken tomato 2. Kita letak sini. Kita balik. Letak sini. Ayam dengan tomato. Tak tahulah. Lampu dia macam kedip-kedip tapi macam aku tak tahu. Yalah, chicken dia nak 2. Jom kita letak, kita kasih dia lagi 1 ayam. Tak ada pelanggan. Hey, what's the deal with that trash bag? Want your own business. Just shut up and work. Okay. Ni macam orang yang ni. Kita call dulu lah. 4023. 40. Salah. Macam mana nak ni? Macam mana ni? Please hang up and try again. Salah. 4023. What the hell, man? Tolong, orang tu dah hilang. Hello. Nak blok sekolah. Chicken shawarma. Tidak, shawarma chicken lettuce 2 dengan full. Okey. Chicken lettuce 1. Bagi dia.
Lepas tu bagi yang full. Kita bagi dia. Dia nak 2 lah. Kita bagi ayam. Bagi lettuce dengan tomato. Kita letak dekat sana. Yelah, dia nak 2. Dia nak chicken lettuce. Saya ingatkan full tadi. Bagi je. Sorry. Memang keluar ke? Aku tak boleh keluar ke? Bukan kalau lampu kedip tu aku kena keluar ke? Itu 801. You made up is it right? Come back again and I will know to which one to transfer you. Tak boleh keluar. Kan tadi dah klik je. Lah. Ini muka dia pelik ni. Kita kena ingat nak adanya ni. Blok sekolah, chicken lesson. Okey. Chicken lettuce. Dengan chicken lettuce. Alah, dah habis. Kita kena ambil dulu dekat belakang. Restock. Tomato ada berapa lagi? Ada 4. Okey. Chicken lettuce. Okey dah. Okey, ini dia punya adik-beradik dia. Dia tak muncul. Tadi dia nak blok sekolah kan. Nak blok sekolah dengan chicken shawarma dengan chicken lettuce. Okey. Kita bagi ni. Kita letak sana. Lepas tu dia pun nak chicken lettuce. Kita letak lagi sini. Nah. Kita duduk belakang. Mana ni? Okey, dia nak apa? Duduk sekolah 2. Dah ambil ni. Chicken shawarma. Okey. Nah, chicken shawarma yang cik, harga dia semua 50 sen. 50 sen pun tak nak bayar. Tak apalah. Keluar. Keluar. Oh, tolong. Kita tunggu sampai dunia lampu tu buka balik. Okey dah. Okey. Tapi sampai sini dululah. Kalau korang nak sambung cerita ni, korang boleh komen. Bye-bye korang. See you in the next video bersama dengan Chef Shawarma di sini. Bye-bye. Turut-turut.